seperti mana yang berlaku dalam pasukan Indonesia. Tidak mustahil sekiranya kita akan terus bergantung kepada pemain berdarah warisan ni seperti mana yang berlaku dalam pasukan Indonesia. Kalau tak silap saya, hanya 2 sahaja pemain lokal yang beraksi untuk kesebelasan utama mereka. 2 lokal tu pun seorang tu main dekat Eropah. Betul. Dan perkara ini mungkin akan berlaku dalam skuad kebangsaan kita. Jadi ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahari sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Malaysia akhirnya benar-benar meniru habis-habisan strategi Indonesia dalam mengembangkan sepak bola. Dengan segala cara, mereka terus berburu pemain asing yang bersedia dinaturalisasi. Strateginya pun sama dengan Indonesia, yakni melakukan naturalisasi secara bertahap, sehingga makin lama timnya makin kuat. Jadi, yang dimaksud revolusi Harimau Malaya sebenarnya sama dengan meniru habis cara Indonesia. Tak hanya dalam strategi memperkuat timnas, dalam urusan pengerahan supporter pun, mereka berusaha menjiplak Indonesia. Hal ini sebenarnya tidak masalah. Yang jadi persoalan adalah, sikap kaum Melayu palsu Malaides selama ini sangat sombong, dan suka menghina bangsa dan negara Indonesia. Walau jelas-jelas menjiplak strategi Indonesia, mereka tak segan-segan pula menghina timnas Indonesia, dengan menyebutnya sebagai tim Belanda. Itulah munafiknya sikap kaum Melayu negeri Kasino Malaides. Sikap seperti itu tak hanya muncul dalam urusan sepak bola, tapi juga banyak hal yang lain. Dalam persoalan bahasa misalnya, kaum Melayu Malaides jelas pula mencuri ribuan kosakata dari bahasa Indonesia. Mereka pun sempat mengganti nama bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia yang jelas meniru cara bangsa Indonesia. Kendati mereka jelas-jelas telah merampok bahasa Indonesia, tapi dengan munafiknya pula, mereka berusaha menafikan eksistensi bahasa Indonesia. Mereka sering mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Begitulah sikap kaum Melayu negeri Kasino yang aneh. Mereka bukanlah kaum yang punya kepribadian kuat dan punya integritas. Mungkin karena selama ini mereka hidup dalam kepalsuan. Mereka jelas orang Jawa, Batak, Banjar, Bugis, Minang, dan sebagainya yang merantau ke Semenanjung. Tapi di Malaysia, mereka mengaku sebagai Melayu. Mereka bahkan merasa sok paling Melayu, walau sebenarnya Melayu palsu, Melayu gadungan atau Melayu KW. Dan keturunan mereka itulah yang justru sering menghina dan merendahkan bangsa Indonesia yang sebenarnya merupakan leluhur mereka sendiri. Kaum Melayu palsu yang hidup dari subsidi hasil pajak judi kasino itu kerap kali mengejek bahwa rakyat Indonesia itu miskin. Jadi, mereka bukan hanya keturunan pengkhianat Nusantara, tapi juga kaum yang durhaka pada suku-suku di Nusantara. Nah, selanjutnya marilah kita simak bagaimana upaya Malaysia untuk meniru sepak bola Indonesia. Dalam perlawanan seterusnya di kelayakan Piala Asia yang akan berlangsung selepas ini, tidak mustahil sekiranya kita akan terus bergantung kepada pemain berdarah warisan ni seperti mana yang berlaku dalam pasukan Indonesia. Kalau tak silap saya, hanya 2 sahaja pemain lokal yang beraksi untuk kesebelasan utama mereka. 2 lokal tu pun seorang tu main dekat Eropah. Betul. Dan perkara ini mungkin akan berlaku dalam skuad kebangsaan kita. Jadi untuk pemain tempatan, sekiranya mereka mahu tidak mahu terlepas untuk dalam slot 11 kesebelasan utama tu, saya rasa mereka memerlukan extravaganza usaha untuk mendapatkan slot tu. Betul. Jadi persaingan semakin sengit untuk skuad untuk pemain-pemain lokal. Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail untuk membawa 7 ke 3. Saya nak dapat kepastian 7 lagi pemain warisan daripada luar negara. Apabila 7 pemain berdarah warisan ini dipanggil dan diambil
untuk bersama dengan skuad kebangsaan, saya rasa itu adalah bukti jelas dan nyata yang mana kita sememangnya memerlukan khidmat mereka. Jadi sekiranya ke-7 pemain ini diambil dan dipanggil untuk berada dalam kesebelasan utama, berapa je yang tinggal untuk pemain lokal? Itu bukan persoalan dia sebenarnya, tetapi itu adalah usaha yang sedang berlaku ketika inilah. Nama perevolusi, sesuatu yang baru akan berlaku, yang mungkin boleh kita katakan sebagai norma baru untuk skuad kebangsaan, dan saya berharap ini adalah satu pendekatan jangka masa pendek sahaja. Mungkin selepas ini lokal kita akan lebih learn daripada lebih kompetitif, mereka akan bersifat lebih positif untuk mencari peluang dan ruang. Saya mengharapkan sebegitulah. Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber dan sokongan padu di stadium sangat penting kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahrain sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Atras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Atras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula, geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Setakat yang saya tahu, hanya juara kumpulan sahaja dapat ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia ni. Maka kita kena pulun habis untuk menang semua perlawanan. Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Hari ini, semua negara berpusu-pusu mendapatkan pemain warisan dan naturalisasi kan. Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol. Sebaliknya, ancaman ke atas mereka. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Dan kelak, anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki Sukan Bola Sepak Asia. Saya yakin perkara ini akan berlaku, tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia. Itulah pandangan orang Malaysia terhadap sepak bola Indonesia. Selanjutnya marilah kita simak pendapat mereka mengenai pertandingan terakhir saat Indonesia mengalahkan Bahrain. Terus kita memuji sedikit kerana mereka tidak memegang kepada ego masing-masing dan cuba mengekalkan corak permainan yang mereka mainkan di sini. Sebaliknya kali ini mereka merombak kesebelasan pertama dan kembali ke struktur yang membantu mereka dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. The most important one, Faiz, restore Rizky Ridho, Justin Hubner, J. Izzaz di bahagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Banyak lagi perkara positif yang berlaku di hadapan. Kita akan borak pasal Oli Romani and all this players. But the back three, kesemuanya menampilkan karakteristik yang berbeza. Kesemuanya menampilkan kesefahaman yang cukup positif dan ia menjadi foundation kepada aksi luar biasa di Gelora Bung Karno. Benda tu kita harus beri pujian kepada staf kejurulatihan. Ada satu lagi perbezaan selain daripada back three yang restore semula kepada setting STY, iaitu setting setup Rizky, J. Izzaz dan juga dengan Justin Hubner. Ada satu lagi yang berbeza di Jakarta. Adanya pemain nombor 6. Apa nama dia? Pelupesi. Yes. Pelupesi yang masuk dan memberikan sesuatu yang sepanjang revolusi ini dilakukan oleh tim Garuda ni. Belum ada lagi pemain yang betul-betul mapan di posisi nombor 6 itu untuk
untuk benar-benar menjadi shield untuk menjadi perisai daripada serangan lawan. Tom Haye memang seorang midfielder, all action midfielder, memang seorang playmaker juga, boleh menjadi seorang deep lying playmaker juga, tetapi beliau tidaklah selasak Felipe ini. Beliau tidaklah segagah Felipe ini dalam Tom Haye pun dah tua kan, dah 31 kalau tak salah aku. Bukanlah seorang yang anda harapkan untuk berencana serangan ke apakah, just purely memberhentikan serangan pihak lawan. Dan itulah apa yang dilakukan oleh beliau. Harus diingat, mereka bukan menentang pasukan, calon-calon pasukan tu juara Gulf Cup. Yes. Yang memberikan kegembiraan, hanya 2 jaringan dijaringkan oleh Indonesia sepanjang international break kali ini, dan kedua-duanya hadir melalui striker oleh Romani membuka akaun ketika menentang Indonesia tempoh hari, dan sekarang ini setakat ini sekurang-kurangnya sehingga Jun nanti 2 perlawanan 2 gol. Outstanding player. What a performance daripada Ole Romani. Dan 2 jaringan dia membantu, khususnya jaringan tunggal menentang Bahrain, membantu Indonesia mengekalkan harapan mereka untuk layak ke Piala Dunia. Mungkin nak layak direct sekarang ni dah sedikit rumit, kerana Jepun dan Australia terus memacu ke hadapan. Tetapi playoff ataupun masuk ke pusingan seterusnya itu masih ada harapan. 9 mata masih ada harapan. Mereka ada beberapa perlawanan besar yang akan dihadapi di bulan Jun. Dan apa yang aku paling suka, Faiz, tentang komposisi skuad Indonesia kali ini, khususnya selepas perlawanan di Bahrain, cakaplah apa yang nak cakap pasal every other player. Dalam perlawanan tersebut, pada penghujung apabila whistle dibunyikan, media sosial Timnas Indonesia, ada seorang wakil yang dia pegang kamera, dia lari masuk ke padang. Dia pergi ke semua pemain dan mendapatkan reaksi selepas perlawanan kan. Hang dapat Tom Haye yang celebrate, hang dapat Martin Pais yang menjerit, kemudiannya pergi kat J. Itzes. Hang tahu J. Itzes kata apa? Dia tak celebrate. J. Itzes kata, it's not finished. It's not finished. Mentality monster. Mentality monster. Begitulah pendapat orang Malaysia mengenai sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.